因为奥特曼平时很辛苦，总是为了这个世界要去打怪兽，要去。What the hell is even that? Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua, dan kembali lagi kita ke dalam segmen Toko Cases. Buat korang yang masih lagi baru di dalam channel Izzat ni, Toko Cases sendiri merupakan sebuah segmen yang mana Izzat akan membahas kes-kes yang berlaku di dalam dunia tokusatsu, baik itu berasal daripada franchise Ultraman, Kamen Rider ataupun Super Sentai. Dan Izzat telah pun membuat beberapa video tentang Toko Cases sebelum ni, jadi korang boleh check je di channel Izzat. Dan untuk video kita kali ni, Izzat akan membahas satu kes yang berlaku pada tahun 2017 yang mana ada sebuah studio animasi yang berasal daripada China iaitu Blue Art Animation telah pun menghasilkan sebuah movie Ultraman secara haram ya. Yang mana movie tersebut adalah Dragon Force So Long Ultraman. Yang mana movie ini patutnya ditayangkan pada tahun 2017 tapi telah pun diharamkan oleh Suburaya kerana adanya masalah hak cipta. Yang mana video yang korang tengok di awal tadi itu berasal daripada movie ini ya. Jadi kalau korang nak tahu apa sahaja yang berlaku dan apa sahaja yang telah pun menyebabkan Suburaya mengharamkan movie tersebut, make sure korang stay tune dekat dalam channel Izzat kali ni, okey? Okey, seperti biasa, kita mulakan dulu daripada proses awal pembuatan movie animasi ni. Okey, pembuatan movie Dragon Force So Long Ultraman ni bermula apabila Blue Art Animation ni mempunyai hasrat untuk menghasilkan movie Ultraman secara animasi dalam bentuk 3D. Dan disebabkan itu, mereka ni telah pun berjemput dengan Corporation yang mana waktu tu mereka ni telah pun menjadi pemegang kepada 6 Ultra Brothers serta juga karakter Ultra Father dan juga Ultra Mother. Dan kalau diikutkan dalam kontrak yang diorang ada tu, mereka sepatutnya mempunyai kemampuan untuk membolehkan orang lain ni untuk membuat movie animasi Ultraman dalam bentuk 3D. Dan dengan kerjasama daripada Tiga Entertainment dan juga Corporation, mereka akhirnya telah pun mendapat lampu hijau untuk melaksanakan projek tersebut. Dan Blue Art Animation sekali lagi telah pun bekerjasama dengan satu studio lagi yang bernama Lee Vision Picture untuk membantu mereka dalam menghasilkan movie tersebut. Daripada mereka ni menghasilkan movie yang original macam mana movie Ultraman Rising tu, mereka ni justru mengitar semula movie tu daripada movie Dragon Force yang awal tu. Yang mana movie Dragon Force yang awal tu yang dibuat oleh Kazuya Hitazawa tu mempunyai jalan cerita yang cukup mirip dengan apa yang diorang nak buat tu. Jadi daripada mereka ni buat cerita yang baru ataupun cerita yang original, mereka ni telah pun mengitar semula idea cerita daripada yang asal tu dan hanya menukar karakter Ultraman-nya sahaja. Dan movie ni telah pun dibuat semenjak daripada itu ya. Jadi selepas mereka mendapatkan lampu hijau tu, seperti biasa Blue Art Animation dan juga Lee Vision Picture ni akhirnya memulakanlah kerja untuk menghasilkan movie Dragon Force So Long Ultraman ni. Dan bila movie ni dah siap, mereka telah pun mengadakan sebuah sidang media seperti yang biasa kebanyakan siri Ultraman buat ni untuk memperkenalkan dan juga menunjukkan trailer tentang apa saja yang menarik yang menanti penonton. Dan dekat sini, mereka ni ada buat satu tindakan yang cukup untuk menaikkan kemarahan ramai orang, terutama sekali fans Ultraman. Yang mana sewaktu sidang media itu dilancarkan, beberapa orang daripada filem tersebut telah pun datang. Salah satunya adalah Tommy Wang yang merupakan penulis sekaligus director bagi movie tersebut serta beberapa pelakon daripada movie tersebut telah pun datang untuk mempromosikan filem tersebut. Dan seperti biasa, karakter Ultraman telah pun datang untuk mempromosikan video tersebut. Tapi mereka membuat Ultraman tu dengan cukup teruk ya. Berbeza dengan karya Suburaya yang mana mereka menghadirkan Ultraman tu dengan suit yang cukup cantik, mereka justru melakukan benda yang sebaliknya dan di luar ekspektasi ramai orang. Yang mana mereka ni telah pun mengecat badan seorang lelaki yang Zat tak tahu diorang dapat daripada mana dengan warna merah dan juga silver. Dan lelaki tu memakai topeng Ultraman. Dan tak hanya itu saja, lelaki tu tak memakai apa-apa pakaian melainkan hanya memakai seluar dalam sahaja. Dan bila ada satu bahagian tu yang mana waktu tu seorang pelakon dan juga lelaki tu tengah duduk, kita boleh nampak bahagian tapak kaki dia tu yang tak dicat dengan warna apa-apa. Dan pada Izzat itu memang merupakan satu tindakan yang cukup berani untuk membuatkan ramai orang marah ya. Bayangkan, orang buat sidang media buatlah elok-elok, tapi diorang ni justru mengecat badan orang. Bukannya diorang tu nak reka suit ke apa ke. Jadi Izzat tak tahulah macam mana diorang boleh terfikir nak cat orang tu dengan warna merah dan juga silver dan dipakaikan dengan topeng yang cukup buruk untuk mempromosikan filem Ultraman itu sendiri. Izzat tak tahu macam mana diorang boleh dapat idea macam tu. Apa yang Izzat boleh cakapkan Corporation ni memang orang kata tak menjaga hak yang diorang ada lah. Daripada diorang melakukan hak yang diberikan kepada diorang tu dengan cukup baik, mereka justru membuat hak tu macam seolah-olah nak mencalakan image Ultraman.
Kalau betul lah diorang tak ada bajet sangat, apalah salahnya pergi tempah kostia ataupun minta cosplayer, bayar cosplayer untuk pakai suit Ultraman yang cantik ke. Ini diorang pergi cat orang tu dengan warna silver dan juga merah. Lepas tu pakaikan pula topeng. Kalau topeng tu lawa tak apa lagi. Ini topeng tu pun buruk dengan diorang punya cat dan juga warna merah tu yang tak sekata. Lepas tu datang pula ke situ. Izzat rasa macam apa benda diorang buat ni kan. Jadi bila kita tengok semua ni, mesti kita semua nak tahu kan apa sebenarnya kisah daripada Dragon Force Solong Ultraman ni. Okey, Dragon Force Solong Ultraman ni menceritakan tentang kisah Ultraman yang mana Ultraman ni merupakan pelindung bagi umat manusia waktu tu dan dia ni telah pun melindungi mereka ni buat jangka waktu yang cukup lama. Sehinggalah satu hari Ultraman telah pun menghilangkan diri dan ancaman daripada kaiju mula berleluasa lagi. Dan disebabkan itu, pemerintah dalam cerita ni telah pun mencipta satu pasukan yang dipanggil sebagai Dragon Force ni untuk melindungi keamanan manusia. Tapi entah macam mana, Ultraman telah pun muncul. Dan berbeza dengan Ultraman yang pada awalnya melindungi mereka, Ultraman di sini justru digambarkan sebagai satu karakter villain yang cuba untuk memusnahkan dan menakluki bumi. Jadi cerita ni akan mengikuti perjalanan Dragon Force untuk menghalang Ultraman ni daripada melakukan kejahatan serta mencari motif semula daripada karakter Ultraman itu sendiri ya. Jadi dengan sidang media yang dibuat tu, ramailah orang terutama sekali peminat Ultraman ni berasa sangat marah ya dengan apa yang UM Corporation dan juga Blue Art Animation ni lakukan. Mereka seolah-olah tidak menghormati hak yang ada pada mereka tu. Bukannya mereka ni nak buat suit yang baru ke ataupun suit yang jauh lebih cantik ke. Ini diorang pergi cat orang tu. Bayangkan, cat. Bukannya benda yang elok tau untuk kena pada kulit. Izzat tak tahulah apa jadi pada orang yang kena cat tu. Izzat rasa mungkin dia buat benda tu saya tak rela kot. Dan ada jugalah beberapa pelakon daripada siri Ultraman. Sama sekali Takeshi Tsuruno yang kita kenal dengan watak dia sebagai Shin Asuka di siri Ultraman Dyna ni telah pun mengkritik dan memanggil Ultraman yang ada dekat dalam filem tu dengan gelaran yang cukup teruk. Dia mengatakan kerana itu adalah Ultraman yang palsu dan dia mempunyai desain yang cukup teruk. Even pencipta asal daripada Dragon Force iaitu Kazuya Hitazawa ni pun berasa sangat kecewa dengan apa yang berlaku dan dia menerangkan kalau dia memang tak ada apa-apa kaitan langsung dalam penghasilan filem tersebut. Walaupun begitu, filem ini telah pun berjaya ditayangkan di pawagam yang berada di sekitar negara China tu. Dan rata-rata memberikan komen dan juga kritikan yang cukup negatif terhadap movie ni serta ada juga orang yang mempersoalkan dan membenci cara mereka ni membawa karakter Ultraman tu. Ada yang mengatakan kalau Ultraman dekat dalam cerita ni memang cukup teruk daripada segi design dan juga karakter ya. Malahan juga movie ni tak mendapat sambutan yang cukup tinggi dan hanya mendapatkan rating 2 daripada 10 daripada satu site yang bernama Douban ya. Yang mana Douban ni merupakan sebuah site yang mana mereka ni akan menunjukkan rating daripada filem yang ditayangkan di negara China. Mirip-mirip dengan IMDb macam tu lah lebih kurang. Pembuatan daripada filem Dragon Force Solong Ultraman ni akhirnya telah pun sampai ke telinga Suburaya Production dan Suburaya Production semestinya merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh UM Corporation, Tiga Entertainment dan juga Blue Art Animation ni. Dan disebabkan itu, Presiden Suburaya pada ketika itu iaitu Shinichi Oka telah pun memberikan kritikan yang cukup negatif terhadap movie tersebut dan menyatakan kalau benda ni telah pun mencalahkan branding daripada Ultraman itu sendiri dan mereka memang tak dapat menerima perkara tersebut kerana filem tersebut dibuat tanpa pengawasan dan juga kebenaran daripada mereka. Buat korang yang tak tahu, walaupun UM Corporation memiliki hak kepada 6 Ultra Brothers tu, mereka ni masih perlu mendapatkan persetujuan daripada Suburaya Production. Tapi waktu ni mereka ni tak mendapatkan apa-apa persetujuan daripada Suburaya Production dan mereka ni terus beri kebebasan kepada Blue Art Animation ni untuk membuat filem tersebut. Semestinya ini hanya menambahkan minyak ke dalam api yang telah pun terbakar di antara mereka berdua. Dan disebabkan itu, Suburaya Production telah pun mengambil keputusan untuk membawa Blue Art Animation, Tiga Entertainment, UM Corporation, Chayo Production serta Lee Vision Picture ni untuk pergi ke Mahkamah United States untuk menentukan siapa yang layak untuk memegang hak cipta daripada Ultraman itu sendiri ya. Pada tanggal 20 November tahun 2017, lebih tepatnya itu di mahkamah yang terletak di Los Angeles yang diadili oleh Judge Andre Birote Jr. telah pun mengesahkan kalau Suburaya telah pun berjaya memenangkan kes tersebut dan UM Corporation, Chayo Production, Blue Art Animation serta Lee Vision sama sekali tidak mempunyai apa-apa hak yang sah dalam penghasilan filem tersebut. Dan disebabkan itu, movie Dragon Force Solong Ultraman telah pun diharamkan penayangannya secara antarabangsa. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai hak ke atas filem tersebut serta menggunakan karakter Ultraman. Tapi bagaimanapun,
Tommy Wang ni telah pun menyatakan kalau mereka ni telah pun menarik balik saman selepas kalah. Dan disebabkan itu, mereka kononnya nak menghasilkan kandungan Ultraman di China bersama dengan Subaraya Production. Tapi menurut laporan daripada NHK, telah pun menunjukkan kalau Subaraya sama sekali tidak pernah bersetuju langsung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tommy Wang tersebut. Yang menunjukkan kalau Tommy Wang hanya membuat andaian semata-mata dan tak ada satu pun dokumen yang cukup valid untuk menentukan perbicaraan dia tadi itu. Perbicaraan ataupun perebutan hak cipta di antara Ultraman ni masih lagi berlaku pada tanggal 18 April tahun 2018. Yang mana pada waktu tu, Cahaya Production ni sekali lagi cuba untuk mendapatkan hak cipta kepada siri Ultraman ni dan mereka telah pun membawa beberapa dokumen untuk mengesahkan kalau mereka adalah pemilik Ultraman yang sah. Tapi bagaimanapun, pada waktu itu telah pun didapati dokumen yang dikeluarkan oleh Cahaya tu sama sekali tidak sah. Dan disebabkan itu, Blue Art Animation, Cahaya Production serta UN Corporation telah pun diarahkan untuk membayar ganti rugi kepada Subaraya Production. Pada tanggal Jun 2020, Blue Art Animation sekali lagi cuba untuk mendapatkan hak Ultraman dengan melakukan perbicaraan semula. Tapi sekali lagi mereka telah pun kalah dan Blue Art Animation telah pun dipaksa untuk membayar $354,900 kepada Subaraya atas kesalahan yang mereka telah lakukan itu. Selain daripada Blue Art Animation yang punya masalah dengan Subaraya Production, Blue Art Animation, UM Corporation serta Tiga Entertainment ni pun turut mempunyai masalah dengan Toho dan juga Legendary Pictures yang berasal daripada Hollywood tu. Ini semua berlaku kerana ada satu karakter kaiju ataupun naga dekat dalam trailer tersebut menggunakan sound effect yang sama yang digunakan oleh Godzilla dalam franchise Monsterverse yang dibuat oleh Legendary Pictures. Dan semestinya Toho dan juga Legendary Pictures telah pun mengambil tindakan terhadap apa yang Blue Art Animation ni telah lakukan. Tak hanya itu saja, tapi masalah mereka dengan Subaraya ni semakin diperparah lagi apabila ada beberapa footage Ultraman seperti Ultraman Orb dan juga Ultraman X telah pun diguna pakai sewaktu trailer filem tersebut. Yang mana UN Corporation ni sama sekali tak ada hak ke atas Ultraman tersebut. Yang menunjukkan kalau UN Corporation telah pun melanggar syarat perjanjian dan telah pun menggunakan Ultraman yang bukannya berada di bawah hak mereka. Dan disebabkan itu, ia hanya memperparah lagi masalah pada saat itu ya. UN Corporation ni seperti yang saya jelaskan semua ni, diorang tu hanya ada hak ke atas 6 Ultra Brothers termasuk Ultra Father dan juga Ultra Mother. Tapi Ultraman selepas itu, lebih tepatnya macam Ultraman Neos ke, Ultraman 3, Ultraman Era Heisei, Ultraman Era Reiwa apa semua tu, mereka langsung tak ada hak. Jadi disebabkan mereka ni telah menggunakan Ultraman Orb dan juga Ultraman X tu, kita boleh nampaklah kalau mereka ni dah mula naik tocang dan menganggap kalau mereka ni adalah pemilik bagi semua karakter Ultraman yang dimiliki oleh Subaraya Production tu. Dengan apa yang terjadi ini, kita boleh anggap kalau Blue Art Animation ni sepatutnya berhentilah membuat filem daripada Ultraman ni. Tapi korang tahu apa? Tommy Wang selaku pengarah daripada filem tersebut telah pun memaklumkan kalau movie Dragon Force Solong Ultraman ni merupakan bahagian pertama daripada franchise yang akan mereka buat. Dan mereka akan menghasilkan lagi 5 filem dan tepat saja pada tahun 2019 mereka telah pun mengeluarkan sequel kepada movie tersebut ya. Yang mana sekali lagi itu kita boleh tahulah macam mana pengakhiran dia tu. Mereka semestinya telah pun kalah dan mereka tidak dapat lagi membuat filem animasi daripada Ultraman. Dan projek ini telah pun terbengkalai sehingga ke saat ini ya. Jadi itulah dia sikit sebanyak kes yang melibatkan Blue Art Animation dan juga Subaraya Production. Dan Izzat selaku peminat Ultraman, Izzat memang sangat gembira apabila Subaraya berjaya memenangkan perbicaraan tersebut dan berjaya mengharamkan filem ni. Bila Izzat tengok apa yang diorang buat waktu sidang media tu, Izzat memang rasa cukup marah sebabnya mereka ni telah pun mencalahkan image Ultraman tu. Daripada mereka membuat Ultraman tu dengan sepenuh hati, dengan baik, mereka justru telah pun mengecat seseorang tu dengan warna merah dan juga silver hanya untuk menunjukkan kalau dia tu Ultraman. Sepatutnya mereka ni sebagai pemilik hak, patutnya mereka ni buatlah yang terbaik, bukannya buat kerja sambil lewa. Dan bila Subaraya berjaya menang tu, Izzat memang sangat gembira. Tapi Izzat sekali lagi pun rasa marah juga bila mereka nak pula buat sequel walaupun dah terang-terang mereka tu tak ada hak. Yang mana mereka ni memang menguji betul lah kesabaran daripada Subaraya Production tu sendiri. Tapi tetap saja Subaraya berjaya memenangkan dan mendapat semula hak mereka ke atas siri Ultraman. Jadi Izzat rasa tu sajalah kot video kita hari ni membahas kes yang melibatkan Blue Art Animation dan juga Subaraya Production. Kalau korang dah tengok video Izzat ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan toko cases yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.